menyertani sunat beserta qada ihsah sah. Ialah kitab 8 kopah bila lumai kitab 8 pimpau. Nyo la baca juga tajud buka tahajud nasib man pun baca tahajud baca. Ya gaya. Jo tak pegah tahajud. Siapa pegah le sekarang tak ada tahajud. Yo tahajud tak pegah. Man kagak pegah nas kitab 8 legoi tunggu. Kita 8 yo kitab sih. Kita lain pindah man perlu pegah kita lain pegah kitab yo mantong. Mutule dalam kitab 8 yo ada kem kau ada pusi kitab 8 malah ada urang kem pegah keterangan dalam kitab 8. Yo kitab 8 yo urang terang kitab yo me teruban. Kalau guru kitab tu fasid. Kamu ada kripto ya beut urang karang kitab yo. Syarah muadab damai ke beut. Itu kadang tak urutan. Mau tulis dalam kitabnya maka jika dikehendaki menyertakan qada itu dengan sunat bulan Syawal yang 6 hari, maka yaitu hasillah keduanya. Jud tak kabung. Cara ni kiban nawaitu saumahat an sunnati Syawal ma'a qada'i fardhi Ramadan. Sengaja lun puasa singahura sunat Syawal beserta lun qada Ramadan. Awal sunat Syawal jud. Mayo sengaja lun puasa singahura lun qada fardhu Ramadan beserta sunat Syawal siapa yang pegah le? Awal sunat jud. Man pakang dia pikot wajib fardu mateluk mandua giyu watagiyu ana pupu bergabung. Nah yang pegah hajud je masalah. Bandar ada. Daurat je bandar. Baik pegah hajudnya lewa siap pegah hajud. Ya, benar juga. Kesimpulan jud. Je gabung je dua. Tanit Syawal ile pijud beserta qada Ramadan, tanit qada Ramadan ile beserta Syawal pijud. Ya benar. Hayo pun susah kalau baca kitab-kitab lain.